Orang yang paling bahaya, orang yang terbiasa independen. Dia kerja seorang-seorang, jatuh seorang-seorang, kena khianat seorang-seorang, dia broken seorang-seorang, lepas tu dia bangkit sendiri. Bukan dia nak, tapi sebab tak ada siapa tolong dia, so dia terpaksa buat semua sendiri. Orang macam ni, dia tak perlukan orang lain. Orang lain cakap apa pun dia tak peduli. Dia tak takut kena tinggal, dia tak takut jatuh. Sebab dia dah pernah jatuh dan dia dah buktikan dia boleh bangkit dengan sendirinya. Dia tak perlukan validation orang lain dan dia tak akan terkejar-kejar kau. Siapa nak stay, dia boleh stay. Yang nak pergi pun dipersilakan pergi. Sikit pun dia tak kisah. Diorang ni bahaya sebab apa? Sebab semua benda yang berlaku kat dia mengajarkan dia satu benda. Jangan bergantung dekat orang lain. Sekali kau tipu dia, kau sakiti dia, dia akan pergi dari hidup kau selama-lamanya.